Kalau anda masih fikir guarana ini sekadar tanaman, anda sudah ketinggalan. Ramai orang lihat pokok. Mereka fikir tanam, tuai, jual. Itu cara lama. Dalam dunia hari ini, nilai sebenar bukan pada apa yang kita tanam, tetapi pada bagaimana kita uruskan keseluruhan sistem. Guarana bukan sekadar tanaman. Ia adalah satu sistem. Sistem yang bermula dari sumber, bergerak ke pemprosesan, dan akhirnya ke pasaran. Di setiap peringkat ini, nilai bertambah. Masalahnya, ramai hanya berhenti di peringkat pokok. Sedangkan pemain sebenar bergerak sepanjang rantaian nilai. Siapa yang faham sistem ini, dia bukan sekadar petani. Dia pemain industri.